Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ibu-ibu, ayah-ayah semua, insyaAllah kita akan teruskan video tajwid santai bagi minggu yang keempat. Jadi kita akan teruskan daripada ayat ataupun sambungan, bukan daripada ayat, sambungan ayat 133 bagian yang kedua. Baik, bunyi ayatnya ialah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. Okey, kita tengok satu persatu. First kali huruf Qaf. Qa. Bila sebut Qaf, dia mesti kena baca dengan keadaan tebal. Pangkal lidah terangkat sebab dia huruf yang isti'ala. Qa. Qalu. Qa dengan lu tempoh yang sama. Sama-sama mad asli. Alif sebelumnya baris atas dan waw sebelumnya baris depan. So, Qa mad asli, lu pun mad asli. Okey. So, bagi seragam dari segi bacaan panjang. Dua harakat mad asli. Qalu na'budu. Pada huruf nun makhraj dia, ujung lidah kita ni menyentuh pada gusi gigi kecil atas. Nun yang berbaris juga mempunyai sifat warna yang angkas sikit sangat. Na. Bila kita tutup hidung mesti ada gunnah terskat. Dia gunnah ni hanya melibatkan huruf mim dan nun, cuma kadar dia berbeza-beza. Bila nun dan mim berbaris ada gunnah yang sedikit, gunnah semula jadi. Na'budu. Pada ain jelaskan tifat tawassut ain, jangan naik ke hidung, ain tengah kerongkong. Kena, tak nak. Na'budu, tengah. Na'budu ila. Pada ba, bibir. Kemudian untuk baris muncul mulut. Untuk laikan baris depan. Dal. Jangan sebut dengan dal Melayu. Okey. Da. Ujung lidah dalam Arab menyentuh pada belakang pangkal gigi atas. Da. Pada depan du. Na'budu. Kemudian ilahaka. La. Tapi ujung lidah menyentuh pada gusi gigi atas. Okey. La. Kalau nun tadi ujung, lam tepi. Okey. Ilahaka, ha bulat, jangan khafa, jangan bunyi ilahaka, tak nak, ha, ilahaka wa ila, pada waw muncul baik-baik, jangan wa ila, wa ilaha, pada a ni, okey, kita nampak huruf mad, okey, alif mad, sebelumnya ada hamzah, so di sini kita sebut dengan mad badal. Abaika. Sini mak wajib ke mak jaiz? Huruf mad bertemu dengan hamzah dalam satu kalimah. Mesti mad wajib. Okey, so kat sini kita ambil 4 harakat. 4 ataupun 5 boleh ambil 4. Abaika. Okey. Wa ilaha abaika. Hamzah pada bawah. Ketatkan bunyi hamzah i. Kaf ada angin ka. Ibro. Pada ba, ibu-ibu. Kita kena tahan dulu. Tu tahan. Kemudian untuk meringankan bacaan ada sifat qalqalah bila ba mati. Be. Ibrahim. Ra dua harakat mad asli. Pastikan tebal. Jangan baca ra. Pada atas masih tebal. Ibrahim. Ha bulat. Dua harakat mad asli. Itu ekor ya. Pada dia asalnya ya, tapi diambil ekor sahaja dari segi penulisan. Okey. So ini pun disebut mad asli. Hima. Okey. Dua harakat. Wa muncul wa. Wa Ismaila. Okey, pada sin pastikan ada desiran, bunyi desiran ular. Sekali dengan rokhawah, suara mengalir. Jangan ada desiran tapi terputus. Tak nak. Isma. Okey. Pada kalimah ni wa Ismaila, huruf ain tengah kerongkong, aila wa ishaqa. Jumpa pula huruf sin. Wa
حاق ha pedas dengan kerongkong, qaf tebal, ilaham, la dua harakat mad asli, hawa. Okey, tanda jumpa waw. Sini berlaku hukum idgham. Okey, ilaham wahida. Ha pedas. Ha pedas dengan kerongkong, wahida. Okey, bila waqaf, dua baris atas kita waqaf dengan satu baris jadi mad iwad. Baca panjang dua harakat. Wahida. Wa nahnu lahu. Jangan tawalud pada ha. Jangan wa nahnu. Yang tu tak nak. Mesti suara mengalir. Wa nahnu. Okey. Wa nahnu lahu. Kat sini depan dia ha bulat kan? Ini kita sebut maksilah qasirah. Sebab di depannya bukan hamzah. Syarat maksilah sebelum dan selepasnya mesti huruf yang berbaris. Sebelum dan selepas apa? Selepas ha bulat. Mesti huruf yang berbaris. Lahu muslimun. Kat sini asalnya asli muslimuna. Bila waqaf, kita matikan huruf akhir tu. Jadi selepas huruf mat ada huruf mati, sebab waqaf jadilah mat arid lis sukun. So 4 harakat pada mim, mu, mun. Kemudian pada nun 1 kali gunnah bunyi an. Okey. Wa nahnu lahu muslimun. Okey, saya ulang lagi sekali. Dari separuh tadi kan. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail. وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. Alhamdulillah, tahniah, barakallahu fikum. InsyaAllah kita jumpa lagi pada sesi video tajwid santai minggu seterusnya. Barakallahu fikum jami'an.